Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okay, hari ni kita ada sebiji Myvi daripada Melaka guys. Aboy ni. Okay, so dia datang, dia nak buat meja lah, meja servis lah. So maksudnya Myvi ni Myvi manual. Okay, lepas tu dia punya, kita akan buka dia punya semua lah. Mula kita akan buat belah sini dulu. Lepas tu mounting bahagian bawah dan juga kad bateri ni. Yang bahagian cooling system ni kita tak usik lagi. Okey. Tunggu dia sejuk dulu. Lagi kita akan buka coolant dia. Okey, so kita buka sekali punya mounting ni. Bahagian-bahagian sini kabel-kabel ni kita buka siap lah. Sebab kita nak tukar dia punya hose ni. Lalang owner minta kita cuci sekali atau body. Right. Lepas tu kita keluarkan punya mounting ni. Pastikan jack kena tahan bawah. Okay. Dia kena main-main sikit. Alright. Okay, so kita keluarkan mounting ni. Jack kena jatuhkan sikit. Kena turunkan sikit baru boleh keluar sebab dia sangkut sini. Okay. So di mounting yang dia beli lah original. Tapi lain sikit lah tengok. Dia punya lubang ni kan lain sikit. Tapi sama lah, boleh pakai. Dia ni pun dah lembek Ini keras sikit. Ini dah lembek. Nampak beza dia. Kita dah berapa tahun ni? 12 tahun lah kita. Ya, elok tukar lah bahan-bahan bawah. Jadi kita cuci sekali lah dia punya total body dengan air sibah pun semua kita cuci. Lepas tu mounting engine yang sebelah sini pun kita dah gantung. Tapi tak ikat kuat lagi lah. Bagi skru semua boleh masuk tu baru kita ikat kuat. Ok, so dia punya mounting pun kita dah pasang. Mounting yang sebelah kanan ni. Lepas tu yang tengah ni pun kita cabut sekali lah. So yang ni yang lama, yang baru. Ok, tengok ukuran dia ngam cun 2014. Oh ni 2026. Ok, lama ni. Tapi tengok, kalau yang ori punya dia ada ni. Dia macam welding lah, macam bekas support lah. Yang ni tak ada. Ok, nampak beza dia. Ok, so total body pun kita dah cuci Ok, so kita dah tukar dia punya mounting. Alright, kita bagi one set lah sekali dengan skru semua tukar. Jadi kita buka dia punya radiator hose, tukar lain sekali dengan T-joint dulu. Lepas tu dengan thermostat sekali lah kita akan buka sekali. Lepas tu kita tukar. Lepas ni kita buat water pump pula. Okay. So ni yang baru punya lah. So tinggal yang ni lah, water pump dengan gasket dia. Spark plug tadi pergi beli tadi. Mau start sekali lah. Ok, jom. Ok, sebelum kita nak buka belting tu kita buat marking dulu. Dari situ lah nampak marking tu. Ok, kita kendurkan dia dulu. Lepas tu baru kita cabut belting. Kemudian kita buka dia punya water pump. Water pump ni jangan letak gam tuan-tuan, jangan letak gam. So ni water pump dia. Dia nak tukar sekali jalan lah. VTKK original lagi. So spark plug pun kita dah tukar baru. Dah masuk spark plug nya. Dah settle lah plug kan. Plug dah settle. Dan kita akan masuk dia punya water pump dengan gasket. Tak perlu letak gam dia. Alright. Ok, so kita dah siap pasang water pump. Alright.
dah komplit semua. Kita check dulu semua kan, cun-cun. Lepas tu baru kita isi dia punya pulun tu. Okay, Alhamdulillah dah siap Myvi buat meja tadi. So dia nak balik Melaka balik. Tadi daripada Melaka datang buat semua, lepas tu dia nak balik Melaka. Okay, terima kasih siapa. Terima kasih. Okay,